Oka Assalamualaikum dan sejahtera, sebuah filem Korea yang bertajuk The Killer lah, atau dalam tajuk lain The Killer, A Girl Who Deserve to Die lah pada tahun 2022 ni lah. Sebuah filem ni ada sebuah yang cukup menarik lah di mana cerita dia simple saja di mana seorang pembunuh upahan yang telah bersara, macam biasa cerita Korea, nama dia Bang Ung Geng dalam hidup sama isteri ni nama Hyung Soo. Satu hari Hyung Soo kata dia nak banyak jalan dekat Pulau Jeju semua rakan dia lah, terus dapat seorang wanita, anak tiri rakan dia tu, Hyugang kena jagalah. So dia bagi dalam 2 minggu lah. So Hyugang tak pasal jagalah anak tiri kawan dia tu, sementara isteri dengan kawan dia tu melancong lah. So perempuan ni degil dalam cerita mudah saja, perempuan ni degil, dia berkawan dengan geng-geng motor. Kemudian dia hampir nak dilacurkan atau dijual oleh kumpulan tersebut. Hyugang datang, dia pukul-pukul orang, dia balik perempuan ni. Keesokannya dapat lihat semua geng-geng tu dah mati. So polis pun dalam mula buat siasatan, tengok CCTV nampak Hyugang ni ada di kawasan berdekatan dengan motor dia lah di situ. So dia buat siasatan. Masa siasatan tersebut, Hyugang punya perangai ni tak tahu kenapa dia orang nak culik anak perempuan kawan dia ni, namanya Yunji ni lah. So dia punya satu perangai tu dia nak siasat. So dia siasat dah, okey. Dia siasat mula-mula, dia siasat yang perempuan tu. Lepas ada satu agensi yang menguruskan untuk menghantar orang kata wanita yang dia minta lah. So dia pergi cakap agensi tu, habis semua dia sapu, dia bunuh Kemudian dia tangkap ketua agensi tu, cakap siapa yang hendak perempuan ni. Dia tunjuk pelabuhan lah, satu pelabuhan sana. Dia hancurkan semua, ditangkap semua, dan rupa-rupanya polis yang menyiasat perkara tersebut tu makan rasuah. Dia makan rasuah rupanya. Dalam makan siasatan rupanya yang agensi tu bekerja untuk sebuah organisasi atau untuk seorang hakim lah. Hakim ni memang suka melacur wanita lah. So nak dara je lah kan. So dia pergi sana, dia hapuskan semua pekerja di sana termasuk hakim tersebut. Okey. So dari cerita-cerita tu nampak tak? Ceritanya masa di mana-mana je lah tetapi dia punya bunuh dia yang asli dia memang macam John Wick. Ni tak tahap John Wick lah dia punya muka selamba dia, dengan orang kata tak ada perasaan, dia bunuh mereka So apa yang suka cerita ini adalah dari segi watak Hyugang lah, yang kata dia selamba muka selamba, relax. Nombor 2, dia banyak membuat kata perancangan plot twist yang tertentu lah, yang kita lihat bagus kita tak sangka dia buat macam tu. Nombor 3, dia ni ada rasa bersalah dulu lah bersalah membunuh seorang kanak-kanak. So dia tolong perempuan ni dia kalau nak buat, dia buat sampai A sampai Z dia macam John Wick lah, dia nak buat habisan dia tak nak tertinggal satu pun, boleh menyebabkan nanti masalah kan. So dia cari dari mula sampai penghujung, akhir siapa tau yang jahat ni. Ni lah plot twist nanti Dan yang ketiga, saya lihat dia dia banyak connection, nak beli senjata, nak bersihkan tempat bersihan, dia bunuh orang, ada orang bersihkan semua tu. Nampak jalan cerita tu memang nampak profesional sangat lah cerita ni So anda wajib tengok cerita The Killer Korea ni yang terbit tahun 2022 ni. Pelakon ni memang cukup hebat, memang muka selamba, lawan pun selamba, dan dibunuh orang tanpa muka perasaan. Jika action movie, ini ceritanya. Ini cerita yang wajib tengok, dan anda akan terkejut siapakah yang di sebalik perancangan untuk orang kata menjual anak kawan perempuan ni, yang Yuji nama ni anda lihat nanti. Dan siapa yang suruh Hyugang ni lihat, dan tadi pun Hyugang dah tahu dari awal apa tu So lihat filem ni Alright.